Nak beli emas tu macam mana? Okey, jom saya kongsikan. Sebelum tu boleh save dulu video ni supaya boleh jadi rujukan di masa akan datang. Yang pertama, tuan-puan perlu daftar dulu akaun emas JAP secara percuma sahaja. Boleh klik link di profil saya dan follow step by step 4 langkah mudah mulakan simpanan emas. Yang kedua, selepas dah daftar akaun, boleh download apps Public Gold untuk mulakan simpanan. Selepas dah login akaun, klik sahaja bahagian top up dan akan keluar macam ni. Make sure kita pilih gold. Kemudian payment method ni ada 3 pilihan. So boleh pilih FPX untuk online banking. Seterusnya, bahagian purchase amount boleh masukkan jumlah RM yang tuan-puan nak beli. Minimum simpanan di akaun emas JAP adalah RM100. Tapi kalau kita ada bajet lebih, nak simpan RM500 ataupun nak beli 1 gram, 2 gram ataupun 100 gram pun boleh, tak ada masalah. Simpan emas ikut kedalaman poket masing-masing. Contoh hari ini, RM100 kita akan dapat sekitar 0.24 gram. Kemudian pilih for myself dan klik bahagian agree. Kemudian tekan sahaja place order ni. Seterusnya akan pergi ke online banking dan pilih sahaja bank yang kita nak guna. Kemudian klik proceed dan pay. Kalau pembayaran kita dah berjaya, total gram pembelian kita akan dipaparkan di sini. Mudah kan? Nak tahu banyak lagi tips simpan emas? Follow saya.